Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memulakan pembentaran saya yang bertajuk Application of Ordinary Differential Equation ataupun ODE. Jadi ini adalah mata pelajaran matematik 2 ataupun kod kosnya ialah FB20154. Pensyarah yang mengajar kami ialah Madam Hazwani binti Gacup. Okey, seterusnya kita bergerak ke isi kandungan. Jadi dalam isi kandungan ni kita ada pengenalan, seterusnya soalan aplikasi, seterusnya kita akan menunjukkan tentang langkah penyelesaian. Okey, seterusnya kita ada gambar kepada permasalahan. Seterusnya kita akan bergerak ke perbincangan dan akhir sekali akan ditutup oleh konklusi. Okey, jadi ini adalah ahli kumpulan ini terdiri daripada 3 orang. Okey, yang pertama saya iaitu Muhammad Abdul Mushbani. Terusnya ahli kumpulan yang kedua ialah Muhammad Azad Syakil bin Abdullah. Jadi seterusnya ahli kumpulan yang ketiga ialah Muhammad Deni Syaputra bin Muhammad Khairani. Jadi ini adalah tiga ahli kumpulan ini. Seterusnya kita akan bergerak ke pengenalan ODE ataupun Ordinary Differential Equation. Jadi apakah itu ODE? ODE persamaan permintaan biasa ataupun ODE ialah persamaan matematik yang melibatkan kadar perubahan sesuatu formulik ubah terhadap formulik ubah yang lain. Biasanya kita gunakan masa. Ia digunakan secara meluas dalam bidang kejuruteraan dan sains untuk memodelkan fenomena seperti putaran mekanikal, aliran haba, arus elektrik dan juga perubahan populasi. Jadi terdapat banyak bidang yang menggunakan ODE ini yang kita katakan tadi, bidang kejuruteraan, sains ataupun kedokteran mungkin menggunakan ODE ini untuk mengira perubahan seperti getaran, arus elektrik, termasuk juga perubahan populasi kita boleh kira menggunakan ODE ini. Jadi dengan menggunakan ODE kita boleh meramal juga bagaimana sesuatu sistem berubah dari semasa ke semasa secara sistematik dan tepat. Jadi untuk mengira sesuatu perubahan kita akan menggunakan ODE ini supaya kita dapat data yang lebih tepat ataupun data yang lebih tepat dan sistematik jika kita menggunakan ODE ini untuk mengira suatu perubahan. Okey, seterusnya kita akan bergerak ke kadar populasi haiwan. Jadi dengan menggunakan ODE ini kami akan mengira kadar populasi haiwan. Jadi apakah itu kadar populasi haiwan? Jadi kadar populasi haiwan ialah perubahan bilangan individu dalam satu spesies mengikut masa. Okey, jadi populasi haiwan ini ialah perubahan bilangan haiwan itu mengikut spesies yang tertentu. Okey, jadi dalam kajian matematik, perubahan ini boleh dimodelkan menggunakan persamaan pembejaan biasa ataupun ODE kerana ODE membolehkan kita menggambarkan hubungan antara kadar pertambahan ataupun penurunan populasi dengan jumlah populasi itu. Jadi dengan menggunakan ODE ini kita dapat mengetahui tentang kadar pertambahan atau penurunan sebuah spesies populasi itu. Sebagai contoh, jika populasi bertambah terlalu cepat, ODE boleh menunjukkan kesan seperti persaingan makanan atau ruang hidup yang akhirnya menyebabkan populasi menurun semula. Jadi dengan menggunakan ODE untuk mengira kadar populasi haiwan, kita dapat mengetahui sebab kenapa sebuah populasi haiwan itu menurun ataupun meningkat. Mungkin populasi haiwan itu menurun disebabkan oleh
persaingan makanan ataupun penyakit, ataupun mungkin ruang hidup yang terhad, ataupun kehilangan tempat tinggal mereka. Jadi kita menggunakan pengiraan ODE ini untuk mengetahui perkara tersebut. Dengan menggunakan ODE, kita dapat meramal tingkah laku populasi haiwan pada masa depan. Maksudnya kita untuk meramal kadar peningkatan ataupun penurunan populasi haiwan di masa depan, kita juga menggunakan ODE ini untuk mengetahuinya. Seterusnya saya akan memberikan teks seterusnya kepada rakan saya, iaitu Azad Syakir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya saya akan sambung dengan soalan aplikasi. Jika populasi awal bagi seekor spesies haiwan ialah 10 dan kadar pertumbuhannya pada masa itu ialah 5 dan perubahan tersebut mengikuti persamaan pembezaan biasa, iaitu d²p over dt² minus dp over dt minus 6p equals to 0, bagaimanakah bentuk populasi PT dapat ditentukan dan apakah yang boleh diramal tentang tingkah laku populasi ini mengikut masa? Okey, seterusnya kita akan sambung dengan pengiraan. Pengiraan terbagi kepada tiga bahagian, iaitu bahagian pertama untuk selesaikan ODE, bahagian kedua adalah untuk selesaikan persamaan serentak, bahagian ketiga untuk mencari nilai A dan B. Okey, kita mulakan dengan selesaikan ODE. Kita dapati dekat soalan, iaitu dia dah berikan persamaan, iaitu d²p over dt² minus dp over dt minus 6p equal to 0. So ini ialah persamaan yang kita ingin selesaikan. PT mewakili jumlah populasi pada masa T dan kita ingin tahu bagaimana populasi berubah mengikut masa. Okey, langkah yang paling pertama, kita let d²p over dt² menjadi p², dp over dt menjadi p, dan p equals to p jadi 1. Jadinya kita akan dapat satu persamaan, iaitu p² tolak p tolak 6 sama dengan kosong. Seterusnya kita selesaikan persamaan persamaan linear ni dengan ada dua cara, iaitu cara pertama kuadratik, cara kedua kita guna kalkulator. Jadi grup kami memilih saya menggunakan kalkulator dan kita dapati ada dua jawapan, iaitu P1 sama dengan 3, P2 sama dengan negatif 2. Dekat sini kita dapat tahu ini adalah second order ODE dan dia tergolong di dalam real and different root, kerana rootnya adalah 3 dan negatif 2. Dan apabila kita dapat real and different root, kita masukkan dalam equation dia, iaitu AE P1 A eksponen P1 T tambah BE B eksponen P2T. Okey, seterusnya kita teruskan dengan part 2, iaitu persamaan serentak. Kita diberi dua maklumat populasi pada dekat soalan tadi. Kita diberikan dua maklumat, iaitu populasi pada masa awal ialah 10 dan kadar perubahan populasi pada masa itu ialah 5. Kita gunakan maklumat yang diberi itu untuk cari nilai A dan B. Okey, yang pertama sekali kita ganti nilai T dalam persamaan tersebut. Dalam soalan diberikan dua maklumat, jadi dia akan ada dua equation. So saya akan terangkan equation pertama dulu. Okey, untuk yang pertama ialah lepas kita dah ganti nilai T sama dengan kosong ke dalam equation tu. Sebab kenapa kita jadikan T sama dengan kosong itu, kita ganti T sama dengan kosong dalam equation tu sebab kita nak kira nilai pada masa mula-mula berlaku peristiwa tu. Jadi dia akan jadi
P sama dengan P kurungan kosong sama dengan A eksponen 3 kosong tolak B eksponen negatif 2 kosong. Kalau bila eksponen berkuasakan dengan kosong, sebab 3 darab kosong, kosong. Bila eksponen berkuasakan dengan kosong, dia akan jadi 1. Jadi kita akan dapat 10 sama dengan A tambah B. 10 sama dengan A tambah B ni merupakan equation yang pertama kita dalam persamaan serentak tersebut. Seterusnya kita teruskan dengan P prime pula. P prime tu apa? P prime tu adalah kadar perubahan masa. Kalau kita nak cari kadar perubahan masa, kita kena differentiate satu fungsi tu. So apabila kita differentiate satu fungsi tu, kita differentiate equation yang awal-awal tu, which is A eksponen 3t tambah B eksponen negatif 2t. Apabila kita differentiate equation tu, kita akan dapat P prime in bracket T equals to 3A eksponen 3T tolak 2B eksponen negatif 2T. Macam yang tadi juga, kita gunakan T sama dengan kosong dan kita masukkan dalam equation yang kita differentiate tu. Okay, macam saya cakap tadi, bila eksponen berkuasakan dengan kosong, dia akan jadi 1. So P prime sama dengan 5. Jadi bila kita dah ganti tadi, dia akan jadi 5 sama dengan 3A tolak 2B. Okay, 5 sama dengan 3A tolak 2B ni adalah equation yang kedua dalam persamaan serentak tu. Macam kita dapat ke awal-awal tadi, ialah 10 sama dengan A tambah B. So kita kat situ kita dah boleh cari nilai A tu, iaitu A sama dengan 10 tolak B. Okey, seterusnya kita teruskan dengan part 3, iaitu untuk mencari nilai A dan B dalam persamaan tersebut. Okey, dekat slide sebelum ni kita dah dapat 3 equation yang kita akan gunakan dalam persamaan serentak ni, iaitu equation pertama, equation kedua, equation ketiga. Jadi untuk kita mulakan pencarian nilai A dan B ni kita masukkan equation nombor 3 tu ke dalam equation nombor 2. Apabila kita dah masukkan equation nombor 3 dan equation nombor 2, dia akan menjadi 3 kurungan 10 tolak B tolak 2B sama dengan 5. Kita kembangkan kita kembangkan kurungan tu dan ia akan menjadi 30 tolak 3B tolak 2B equals to 5. Seterusnya kita selesaikan negatif 3B dengan negatif 2B menjadi 30 tolak 5B sama dengan 5. Kita pindahkan 30 tu ke sebelah dan menjadi negatif 5B sama dengan negatif 25. Dekat sini kita dah boleh dapat nilai B, iaitu 5 tu kita pindah ke sebelah, jadi negatif 5 bahagi negatif 25 dan menjadi, bila negatif bagi dengan negatif akan jadi positif. So B adalah 5. So apabila kita dah dapat B, kita masukkan sahaja B tu dalam equation ketiga, iaitu A sama dengan 10 tolak B. So kat sini kita dah boleh cari A sebab kita dah ada 10, kita dah ada B. So kita dah boleh cari dah nilai A tu. Jadi 10 tolak 5 sama dengan B. Jadi dekat sini kita dah jadi apabila kita dapat nilai A dan B tu, inilah model penuh bagi populasi kita. Jadi ia menunjukkan populasi yang melibatkan pertumbuhan ni, ia menunjukkan populasi yang melibatkan pertumbuhan pesat eksponen 3T dan pengecutan eksponen negatif 2T serentak. Okey, seterusnya kita beralih kepada graf populasi haiwan melawan masa. Di sini kita dapat lihat pada graf yang berikut, di mana populasi over time menghasilkan satu graf yang berbentuk directly proportional. Baiklah, seterusnya kami ingin menunjukkan beberapa keping gambar yang mensimulasikan tentang populasi haiwan, di mana adanya ancaman dan adanya tindakan yang dilakukan oleh haiwan tersebut untuk menjaga populasi mereka. Okey, Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menyambung semula dengan dengan bahagian perbincangan. Okey, daripada slide ini kita mendapati bahawa pembentangan itu meneroka aplikasi persamaan perbezaan biasa ODE untuk memodelkan dinamik populasi
khususnya menangani senario di mana populasi menurun disebabkan oleh faktor-faktor seperti kekurangan makanan ataupun penyakit. ODE yang diberikan telah diselesaikan untuk memahami tingkah laku penduduk dari semasa ke semasa. Berdasarkan daripada equation ini, iaitu D squared P over DT squared tolak DP over DT tolak 6P sama dengan 0. Langkah-langkah untuk menyelesaikan ODE ialah daripada persamaan yang atas ini, kita akan keluarkan di mana P squared mewakili D squared P over DT squared tolak negatif P mewakili negatif DP over DT dan negatif 6 mewakili daripada negatif 6P sama dengan kosong. Dan daripada equation ini kita mendapati square rootnya ialah P sama dengan 3 dan P sama dengan negatif 2. Seterusnya ia memberikan penyelesaian umum iaitu P darab T sama dengan AE kuasa A eksponen kuasa 3T tambah B eksponen kuasa negatif 2T. Menggunakan keadaan awal P kosong sama dengan 10 dan P prime 0 sama dengan 5. Kami mengira bahawa A sama dengan 5 dan B sama dengan 5. Jadi penyelesaian akhir ialah P darab T sama dengan 5 eksponen 3 kuasa T dan 5 eksponen negatif 2T. Okey, seterusnya apa maksud daripada equation ini? Istilah 5 eksponen 3 kuasa T, 5 eksponen kuasa 3T ini bermaksud populasi berkembang dengan pesat dari semasa ke semasa. Bagaimana pula dengan istilah 5 eksponen negatif 2T? Ia bermaksud populasi berkurangan pada mulanya. Seterusnya, lama-kelamaan istilah pertumbuhan E menjadi lebih kuat. Jadi populasi akhir akan meningkat. Seterusnya ialah kesimpulan. Untuk meringkaskan, model ini membantu kita memahami bagaimana populasi boleh berubah dalam keadaan tertentu. Walau bagaimanapun, ia mengandaikan bahawa pertumbuhan dan kemerosotan berlaku pada kadar tetap, yang mungkin tidak selalu benar dalam kehidupan sebenar. Penambahbaikan masa depan boleh termasuk, yang pertama ialah menambah had pertumbuhan seperti bekalan makanan. Yang kedua ialah mempertimbangkan peristiwa rawak seperti wabak penyakit. Dan yang ketiga ialah menggunakan persamaan yang lebih kompleks untuk ketepatan yang lebih baik. Okey, maksudnya di sini ialah daripada equation tadi, ia tidak semestinya benar dan tidak semestinya menepati dengan apa yang berlaku pada alam semula jadi. Jadi antara faktor-faktor yang dapat memanipulasikan equation tadi ialah tiga ini. Jadi equation tadi hanya boleh digunakan sebagai simulasi sahaja.